teman-teman, Pasar Pabukuan Lapangan Kantin Bukit Tinggi. Kalau dah masuk bulan Ramadan ni, memang tempat ni wajib untuk korang kunjungi sebab banyak gerai, lebih dari 100 gerai yang boleh korang kunjungi. Korang nak tahu apa je yang ada dekat sini? Jom kita explore. Semua yang ada dekat sini macam-macam dan unik juga. Ada pisang bakar santan, pisang hijau, cumi bakar dan makanan yang lain-lain pun ada. Tempat ni memang tepi jalan je tau. Senang nak singgah. Bila waktu petang dah dekat, kawasan ni terus jadi sibuk dengan pengunjung. Semua orang datang dengan satu tujuan. Cari juadah berbuka sambil tunggu azan maghrib berkumandang. Ada yang jalan santai cuci mata, ada yang ligat sebab takut lauk habis. So korang jangan pelik kalau mata rambang. Semuanya nampak sedap je. Agaknya saya nak tengok seafood yang tu lah. Dalam satu kedai ni ada banyak pilihan. Macam udang bakar, cumi bakar, pisang kapik, sosis bakar. Bila korang belum pernah datang dekat lapangan kantin Bukit Tinggi ni, korang boleh ambil paket spesial Ramadan with BMW 2000 and Tutur.